Hello wanita. So hari tu Syura dah janji nak tunjuk part 2 facial apa yang Syura buat minggu ni. So this week Syura buat luxury mask. Luxury mask ni mula-mula dia akan cuci dulu muka kita. Kalau siapa yang makeup, dia akan buangkan, dia akan remove makeup tu dulu. Dia basuh muka kita bersih-bersih dulu sebelum buat facial. After the double cleansing muka kita, dia akan massage muka kita. Part ni lah Syura paling suka, paling sedap korang. Dia urut kepala sekali. Memang best sangat-sangat. Lepas tu suction. Suction ni paling best sebab apa? Lepas je buat suction, muka kita rasa bersih je. After suction, dia akan pakaikan kita mask ni tau. Mask ni dia rubber mask tak silap. Rasa dia sajuk gila. Best gila-gila. Siapa yang ada kulit sunburn tu sangat-sangat sesuai. Korang kena try this treatment. After pakai rubber mask, dia akan letak LED mask ni dekat kita. Lepas tu dia akan pakaikan kita sunscreen. Sunscreen ni adalah last step dia. Kepada para-para lelaki yang tak suka teman perempuan buat facial, jangan risau. Di Estetika Medispa sangat-sangat selesa. Korang tengok tu, nampak tak selesa dia macam mana. Kalau korang nak tahu betapa selesanya, bersih, cantik Estetika Medispa, korang boleh tengok dekat part 1. Okey lah, bye-bye. See you next video.